warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam memartabatkan budaya membaca. Pohon pepaya tidak berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga tersentuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Najla Nur Arsyu Alia binti Muhammad Amir, berusia 17 tahun dan bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Jaafar Hassan. Pada resensi kali ini, saya amat teruja untuk berkongsi dengan anda semua mengenai buku yang telah saya terokai, iaitu berjudul Tariq Ridwan Komando. Beliau seorang yang tenang dan positif dalam menghadapi pelbagai cabaran, manakala watak utama wanita ialah Husnia Radwa. Husnia Radwa ialah seorang gadis yang mengalami masalah kemurungan dan kebimbangan yang menyebabkan dirinya bersikap kasar dan dingin terhadap orang sekeliling. Hadirin yang budiman, tahukah anda Tariq Ridwan ialah seorang Lieutenant Komando yang ditugaskan dalam satu misi khas untuk menempaskan ancaman musuh. Sepanjang misinya, dia berdepan dengan pelbagai cabaran yang berbahaya, pengkhianatan dan serangan hendak. Pada masa yang sama, dia bertemu dengan Husnia Radwa, iaitu seorang gadis yang mengalami masalah kemurungan akibat trauma silamnya. Pada mulanya hubungan mereka amat tegang kerana Husnia bersikap kasar dan sukar didekati. Namun, Tariq sentiasa bersabar dan memahami perasaannya. Misi semakin mencabar apabila pasukan Tariq diserang hendak oleh musuh yang diketuai oleh Faris. Beliau seorang bekas komando yang berpaling tadah. Dalam pertempuran sengit, beberapa rakan sepasukan terkorban dan Tariq bertindak pantas untuk menyelamatkan tebusan. Ketika pertarungan terakhir, Tariq berjaya menundukkan Faris dalam satu pertempuran sengit. Husnia melihat keberanian Tariq dan akhirnya mula menerima dan membuka hatinya semula. Novel ini berakhir dengan kejayaan Tariq dalam misinya dan perubahan positif dalam diri Husnia. Kini mereka menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan bersemangat. Sidang Dewan Intelektual sekalian, salah satu tema dalam novel ini ialah penebusan. Tariq bergelut dengan penyesalan dan cuba untuk menebus kesilapan lampaunya, manakala Husnia berusaha untuk melawan traumanya dan kesakitan emosinya. Tema ini juga mengajar pembaca betapa pentingnya menerima masa lalu dan mencari peluang untuk memperbaiki diri. Novel ini juga menampilkan kesihatan mental sebagai isu yang diketengahkan melalui watak Husnia. Perjuangan melawan masalah kemurungan dan kebimbangan, tentang bagaimana masalah mental boleh mempengaruhi kehidupan seseorang. Saya amat tertarik dengan gaya penulis novel ini kerana ia menggunakan gaya penulis yang santai tetapi penuh dengan emosi. Dengan cara ini, pembaca mudah tertarik dengan watak-wataknya, manakala ia juga memberi kesan yang realistik terhadap orang sekeliling. Secara keseluruhannya, novel Tariq Ridwan adalah sebuah novel yang menarik dan penuh emosi. Novel ini juga sesuai untuk pembaca yang gemar berkaitan kisah cinta, penyesalan dan cabaran hidup. Hadirin sekalian, masa telah mencebur kita. Oleh itu, saya menyeru kepada yang hadir di sini untuk membaca novel ini. Semoga kita beroleh kejayaan. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf ditinta. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.